Click here to subscribe. Hari yang sesuai untuk pergi mengembara. Pagi ini saya nak perkenalkan ahli baru pada kamu. Ini Poki Apatosaurus dari Pusat Penerokaan Angkasa. Gembira jumpa kamu. Wah, pengembara baru ke ni? Besarnya dia. Hai, nama saya Rex. Selamat berkenalan. Hai, nama saya Vicky. Nama saya Tomo. Nama saya Pink. Maknanya awak akan ikut kami dalam misi mengembara ke? Dia tak ikut. Dia cuma akan membantu kamu selesaikan masalah. Dia akan berada di sini. Oh, macam tu ya. Apa kebolehan yang ada pada awak? Saya pakar dalam menggali. Menggali? Selain tu, apa lagi awak ada? Tanam semula apa yang saya dah gali? Poki akan jadi pakar penggalian bila ada kerja menggali. Tapi adakah yang kita perlu gali sekarang ni? Poki, awak tengah buat apa? Saya tengah menggali. Alamak, bosan betul lah kerja awak tu. Marilah ikut kami mengembara. Mengembara? Boleh juga. Bagus, mari pergi sekarang. Awak mesti suka. Tunggu dulu ya. Saya nak kabur semua lubang yang saya gali ni. Nanti saya ikut kamu. Baik, kami akan mengembara. Ikutlah luar sana. Nanti ikut ya. Saya tahu. Hei. Poki. Dah siapkan kerja. Masa untuk ikut mereka. Bukankah kita dah jalan perlahan? Tak nampak pun bayang Poki. Kalau macam tu, biar saya pergi tengok dia. Bagus tu, Pink. Terima kasih. Dah jauh ke mereka tinggalkan saya? Habis badan saya kotor. Saya nak pergi basuh di lembah tu dululah. Wah! Barulah lega sikit. Hei orang muda. Siapa tu? Di atas ni, padang atas. Wah! Apa yang awak bawa sampai ke sini? Wah, pakcik, dari spesies dinosaur apa? Kami ni dipanggil Apatosaurus. Apatosaurus? Pakcik, saya Dino Apatosaurus. Ya, awak nampak siras dengan kami. Tapi awak nampak kecil sikit dan ganjil. Atau tengok apa yang jumpa. Dia nampak sama betul macam kita dan comelnya. Apa khabar? Oh, tunggu sekejap. Saya perlu hubungi Profesor dan buat laporan sekejap. Saya akan hidupkan radio saya sekarang. Profesor, ini ialah Poki. Awak rupanya Poki. Nasib baik awak dah hidupkan radio. Awak di mana sekarang? Oh, saya berada di sebuah lembah di dalam hutan. Kawan-kawan dino awak yang lain tengah sibuk cari awak. Nasib baiklah awak selamat. Maaf tentang tu. Oh ya, bukankah saya perlu laporkan kalau terjumpa dengan dinosaur baru? Oh, awak ada jumpa spesies baru? Seorang diri pada pengembaraan awak yang pertama, itu memang hebat. Mereka tu spesies Apatosaurus samalah macam awak. Mereka jenis dinosaur yang sangat besar. D2, keluarkan ensiklopedia dino. Apatosaurus adalah dinosaur pemakan daun. Panjangnya 23 meter dan beratnya 20 tan. Ekor mereka sangat panjang. Ekornya sangat kuat dan berotot. Digunakan untuk mengusir haiwan karnivor. Atuk, saya ada sesuatu nak tunjuk pada awak. Nama saya Dino dari pasukan Gogo Dino. Saya boleh bertukar menjadi jegaut. Hebat betul lah. Terima kasih sebab temankan Atuk bermain. Sama-sama, tapi saya memang suka menggali. Dah lama ke keluarga Pakcik tinggal di sini? Taklah,
Kami baru aja pindah di kawasan ni. Tempat lama kami dah kehabisan makanan. Sebab itulah kami pindah. Di kawasan ni banyak daun yang sedap-sedap. Ya, kenapa awak tanya? Nampaknya kalau hujan turun berlarutan, tanah di kawasan ni senang dinaiki air dan jadi banjir. Ya ke? Jadi kami kena fikirkan sesuatu untuk atasi masalah tu. Terima kasih ya. Tak ada masalah. Saya nak minta diri sebab dari tadi kawan-kawan saya cari saya. Oh. Tolong. Saya terperangkap. Tolong kami. Profesor, sekarang ni hujan tengah lebat sangat dan kawasan tempat tinggal Ato ni dah banjir. Tolong hantar bantuan. Ya, baiklah. Pengembara Dino, awak semua diperlukan sekarang. Baik, Gogo Dino, bertindak! Hai! Hui! Hui! Yahoo! Wow! Pink! Kuasa hijau! Bertukar! Pteranodon yang pandai! Yo! Pink! Kuasa merah jambu! Bertukar! Sablon waterboy! Papa! Kuasa biru! Bertukar! Powerful forklift! Rex! Kuasa merah! Bertukar! Pika! Gogo Dino, bertindak! Kesian Ato. Oh, teruk betul banjir ni. Tapi mana Poki? Ada apa tu kecil di dalam air ni? Baiklah. Vicky, Pink, mulakan kerja awak. Baik! Selamatkan anak saya. Aku dah selamat. Ya, bagus. Sekarang mari fikir cara untuk kita selamatkan ibu bapa dia. Hey Rex, apa kata kalau awak tarik mereka dengan kuasa Tyranno? Baiklah, kita mulakan operasi kuasa Tyranno. Baiklah, saya kira 1, 2, 3 dan tarik ke atas. Ya, 1, 2, 3. Ya, bagus. Sekarang giliran Pakcik pula. Ya, baiklah. Tak boleh, saya tak boleh nak tarik. Maaf, dia terlalu berat untuk saya. Apatosaurus dewasa lebih berat dari Tyranno, sebab itulah Rex tak larat nak tarik dia ke atas. Nanti kejap, saya ada idea. Apa kata kalau kita suruh Pakcik jadi pemacak? Lepas tu kita sama-sama tarik dan tolak dia naik ke atas. Kali ni tentu akan berjaya. Baiklah, kamu berdua dah bersedia ke? Mula-mula, ayah Ato akan pacakkan pemacak kat kepala dia ke tanah. Lepas tu kita mula tarik dan tolak dia. Kami faham. Baiklah, mulakan. Hebat! Ayah aku dah mula dapat naik ke atas. Sikit je lagi. Lagi! Dah berjaya! Kamu semua dah selamatkan nyawa saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih selamatkan keluarga kami. Terima kasih, Abang Poki. Bukan saya je yang buat, tapi mereka semua pun banyak membantu tadi. Tapi Poki, kalau awak tak bagi idea, tentu susah kami nak selamatkan mereka. Betul tu, idea awak tu memang bagus. Betul tu. Terima kasih. Mulai dari sekarang ni, bila hujan turun, air hujan akan melalui saluran ni. Nanti barulah selamat. Terima kasih banyak-banyak ya.
kebolehan kamu menggali itu sangat membantu keluarga kami. Nanti datang lagi ya. Janji ya, awak mesti datang ke sini. Baiklah, saya janji ya. Cuaca hari ini memang sesuai untuk misi khas. Profesor, saya dah jumpa tempat sesuai untuk menggali. Bagus tu, Tomo. Di situ nampak sesuai. Awak ingat lagi tak pesanan saya? Kita perlu gali biji sedalam 1 meter. Boleh ke? Mestilah boleh, Profesor. Baiklah, selamat berjaya. Poki, apa awak buat di sini? Tomo, saya pun nak tanya apa awak buat dekat sini. Saya tengah lakukan penerokaan penting. Awak ni mengacau aja. Saya mengacau. Saya ke sini sebab dapat arahan dari Profesor tau. Apa awak cakap ni? Saya pun disuruh oleh Profesor untuk menggali biji. Awak tipu. Kumpul sampel ni kerja saya lah. Profesor. Apa dah jadi? Poki kata Profesor suruh dia cari sampel. Tomo kata tugasan ni untuk dia. Memang betul. Tugasan tu untuk awak berdua. Saya akan dapatkan lebih banyak sampel. Saya akan dapatkan lebih banyak biji yang lebih cantik. Saya lagi laju. Pasti dapat lebih banyak. Profesor kata kena gali sedalam 1 meter. Awak boleh ke gali lebih dalam? Biar saya tunjukkan pada awak. Poki, kuasa orange bertukar. Saya Poki. Saya Apatosaurus. Sedang. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Saya lebih hebat dari awak. Kesian, baru gali banyak tu je. Kalau macam tu, bila baru awak dapat siap? Saya sebenarnya nak gali dengan luas baru keluarkan biji. Apa yang berlaku ni? Dari jauh lagi saya dengar suara awak berdua bertengkar. Nama saya Tomo. Dia Poki. Awak siapa? Saya sejenis Trudon. Nama saya Trudy. Profesor, kami baru jumpa Trudon. Boleh awak tolong terangkan dinosaur ni jenis apa tak? Mestilah boleh. Di2, tolong buka ensiklopedia Dino. Trudon ialah dinosaur Cretaceous yang berjalan dengan 2 kaki. Otaknya lebih besar dari dinosaur lain yang sangat pintar. Hebatnya. Trudy pintar. Mesti dia boleh selesaikan masalah kita. Saya? Nak saya selesaikan apa pula? Poki kata lubang dia gali lagi bagus. Memang ya pun. Lubang saya gali lagi elok. Taklah. Saya lagi bagus. Saya punyalah lagi bagus. Nak saya putuskan mana yang lagi bagus? Betul? Ya, betul. Aha, ini mudah aja. Kalau macam tu, kita buat pertandingan. Baik, bila saya jerit mula, awak berdua mulakan menggali. Siapa sampai dulu, dia yang paling hebat. Nak lawan apa? Mesti saya menang. Kita tengok je lah nanti. Dah sedia ke? Sedia? Mula! Berjaya! Serilah? Apa? Mustahil! Walaupun macam mustahil, tapi memang awak berdua sampai dengan serentak. Jom kita cuba lagi sekali. Ya, saya akan tunjuk siapa sebenarnya yang lagi hebat. Nak lagi sekali boleh aja. Ikut saya. Cuba awak tengok tebing. Awak berdua kena berlawan untuk gali tebing ini. Saya akan tengok siapa gali lagi laju dan lagi dalam. Baiklah, mulakan.
Hah? Alamak, dah hujan. Lebat betul. Rasanya macam ada ribut. Maafkan saya, kami boleh masuk ke? Hujan sangat lebat dan cuaca sejuk. Mestilah boleh. Masuklah. Cepat. Wah, hujan lebat betul. Habis basah badan saya. Tusuk badan dengan daun pokok ni. Kalau dino yang di belakang masuk ke dalam lagi, tak adalah yang terkena percikan hujan. Semua dah masuk ke? Rasanya macam, ya, nasib baik kita dah gali gua. Semuanya idea Trudy. Terima kasih, Trudy. Trudy macam dah tahu-tahu je yang ribut akan datang. Yalah, entah-entah sebab itulah dia minta kita gali. Kalau kita bekerjasama gali dengan baik, lebih banyak dino boleh ditolong, kan? Tomo, Poki, Go Dino. Ha? Saya tengah tengok cuaca. Keadaan sangat bahaya. Jangan risau. Semua dino dah selamat. Bukan semua. Ada 2 bayi dino yang terperangkap di tengah tasik. Paras air yang meningkat. Biar kami yang tolong mereka. Gogo Dino, mari bertindak. Saya Nick. Kuasa hijau bertukar. Saya Nick. Terosaurus yang patah tantangkan. Hai. Hi. Vicky. Kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky. Brontosaurus yang ceria. Ha. Ha. Saya Rex. Kuasa merah bertukar. Saya Rex. Tyrannosaurus yang berani. Ya. Okey, Tomo. Mereka bertiga pasti takkan sempat sampai. Awak berdua kena cari jalan untuk selamatkan bayi dino tu. Baik, Profesor. Kami pergi sekarang. Oh? Jangan takut. Kami akan selamatkan awak. Tapi macam mana ya? Kita perlu bantuan Pink dan Vicky, tapi mereka belum sampai. Yalah, kita tak boleh terbang atau berenang atau terapung atas air. Tapi awak boleh menggali. Awak boleh gali longkang yang baru. Air tasik akan mengalir keluar. Boleh ke macam tu? Buat masa sekarang, kita dah tak ada cara lain lagi. Poki, kita kena cuba dulu. Okey. Hebatnya. Kita berjaya. Jangan takut, kami dah datang. Betul tu, awak dah selamat. Terima kasih Vicky, Pink, Tomo dan Poki. Terima kasih selamatkan anak-anak saya. Bila awak gali longkang tu, awak dah selamatkan mereka. Poki memang hebat. Lagi hebat dari saya. Poki ni penggali terhandal. Taklah. Semua ni usaha Tomo. Tomo lagi hebat. Tapi sebenarnya semua ni atas idea Trudy. Yalah. Terima kasih, Trudy. Awak memang Trudon yang pintar. Saya rasa kagum betul lah.
Nanti kalau perlukan bantuan, saya nak panggil siapa ya? Panggil saja saya dan Poki. Sebab kami ni kan sukan-sukan. Tak sabar nak tunjukkan pada mereka. Mesti mereka semua akan terkejut nanti. Hai, seronok jumpa awak. Saya pun. Saya Pink. Saya Graciliceratops. Nama saya Grace. Wah, ini kali pertama saya jumpa Graciliceratops. Saya Rex. Nama saya Tomo. Saya pula Vicky. Oh ya, Grace, yang ada atas kepala awak tu tanduk ke? Memang cantiklah, Grace. Terima kasih, Vicky. Semua Graciliceratops pun ada tanduk. Oh, macam tu. Tanduk tu cantik. Mari kita kenali dengan lebih mendalam. Profesor, kami jumpa dinosaur bernama Grace. Dia sejenis Graciliceratops. Wah! Di-dua, tolong bukakan ensiklopedia dino. Oh, macam tu. Graciliceratops ialah dinosaur yang boleh ditemui di Mongolia pada zaman Cretaceous. Ia sekecil anak kucing ketika kecil tetapi panjangnya boleh mencecah sehingga 2 meter ketika dewasa. Dalam bahasa Yunani, Graciliceratops bermaksud muka bertanduk. Awak semua ni nampak mesra. Saya nak berkawan dengan awak. Saya pun. Akhirnya dah pun siap. Cuba awak semua tengok sini. Saya dah buat lompat besar untuk kita main bersama. Hai, nama saya Poki. Siapa dino yang kotor ni? Satu badan dia berumpur. Ini kawan kami. Kenalkan namanya Poki. Poki, yang ini Grace. Poki bukannya dinosaur, tapi Gorgodino sama macam kami. Betul ke? Tapi kenapa dia kotor dan berumpur sangat? Oh, maaflah ya. Saya baru menggali tanah. Ia lompat besar untuk kita main bersama-sama. Biar saya tolong lapkan awak. Maaflah, saya cuma nak tolong awak. Saya nak minta diri. Saya kena bersihkan lumpur ni dulu. Saya pun nak ikut. Poki, apa kata kita pun ikut? Selesanya. Lepas basuh lumpur ni, hati saya jadi lega. Habis pasal saya. Awak pun pergilah main air dengan Grace. Main dengan dia? Awak okey? Saya cuma nak main air bersama je. Dia simak air pada saya. Simaklah air dia tu buat air sampai masuk ke dalam hidung ni. Saya tak sengaja lah. Saya cuma nak bermain dengan awak. Tapi awak tak patut simak air terus ke muka saya. Acam. Saya minta maaf sangat. Semua dah lapar ke? Tadi saya nampak kat tepi sungai tu ada pokok buah. Mari kita pergi petik. Okey. Yay! Poki, nanti Chris mesti akan faham yang awak ni baik. Jom pergi. Agaknya Grace masih marah saya lagi. Poki? Oh ya, nampaknya Grace memang suka makan buah lah. Apakah kau minta maaf sambil bagi dia buah? Macam mana? Patutkah saya petikkan buah yang besar tu? Hei. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Dapat pun. Awak lagi ke? Maaflah. Grace, Poki bukannya sengaja buat macam tu.
Cuba awak semua tengok sini. Ini buah yang akan mengubah warna mulut. Saya pun nak cuba. Awak pergilah dengan mereka. Poki. Peliknya, saya macam terbawa asap. Gunung berapi itu nampak macam nak meletuslah. Profesor, awak dengar tak? Profesor, saya rasa kejap lagi gunung berapi nak meletus. Apa awak cakap? D2, cepat tolong siasat tentang perkara ni sekarang juga. Oh, nampak macam bukan letusan yang kuat, tapi lahannya masih akan mengalir lagi. Go Dino. Cepat bawa semua dino sekitar gunung tu ke tempat yang selamat. Baik, Profesor. Go Dino, mari bertindak. Saya Pink. Kuasa hijau bertukar. Saya Pink. Pterosaurus yang pantas dan tangkas. Hai. Hi. Vicky. Kuasa merah jambu bertukar. Saya Vicky. Brachiosaurus yang ceria. Ha. Tomo, kuasa biru bertukar. Saya Tomo. Saya Triceratops yang kuat. Ha. Saya Rex. Kuasa merah bertukar. Saya Rex. Tyrannosaurus yang berani. Ya. Poki, kuasa orange bertukar. Saya Poki. Saya Apatosaurus. Senang. Kita kena berpecah untuk bantu dino yang perlukan pertolongan. Baiklah. Grace, kat sini sangat bahaya. Awak kena pergi. Baiklah. Terry, awak tolong berhenti makan sekarang juga. Boleh? Gunung berapi dah nak meletus. Cepat lari selamatkan diri dari tempat ni. Apa awak cakap? Cepat lari. Baiklah. Aduh. Macam Barry je yang kat sana tu. Barry! Ha? Oh, Tomo, apa khabar? Gunung berapi nak meletus dan lahannya akan mengalir. Kawasan ni bahaya tau. Apa? Lahan nak mengalir? Ya, kita kena pergi. Saya baru nak kongsikan ni dengan kawan-kawan saya. Apa nak buat ya? Saya akan tolong angkatkan. Jom pergi. Hai, Encik Quetzalsaurus. Hey, apa khabar? Gunung berapi nak meletus. Bahaya sekarang ni. Saya tahu. Jadi sekarang ni saya tengah alihkan telur dino lain ke tempat yang lebih selamat. Oh, macam tu rupanya. Biar saya tolong bawa telur tu. Terima kasih banyak, ya, Pink. Tak ada masalah. Ini memang tanggungjawab saya. Jadi kita kena bertindak cepat. Okey. Grace, hati-hati. Hey, Grace, awak tak apa-apa? Lila. Bahaya, tengok sana. Vicky, awak tolong jaga Grace. Kita kena pergi dari sini cepat. Longkang ni cuma bertahan sementara je. 1, 2, 3. Rasanya semua dah cukup. Kita semua selamat. Poki, terima kasih selamatkan saya. Saya dah salah sangka pada awak sebelum ni. Maaf ya. Tak ada apalah. Saya ni memang suka menolong pun. Saya pun bersalah sebab simbah air pada awak tadi. Awak
awak semua dahaga tak? Kita semua dah kotor balik loh. Apa kata kita ke air terjun sama-sama? Okey. Okey, awak ikut sekali ya. Okey. Go Go Dino. Hi. Click here to subscribe.